Inkuas Zara Kairina, saksi dedah diari, ejekan sok-sok badar dan detik mengalihkan jasad Zara Kairina. Ada seorang guru yang telah menunjukkan buku diari Zara kepada saksi melalui handphone. Inkuas Zara Kairina, hari ke-29. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam episod khas hari ini, kami bawakan laporan penuh prosiding inkuas kematian pelajar tingkatan 1 Allahyarham Zara Kairina Mahathir yang berlangsung di Mahkamah Khas Coroner Kota Kinabalu. Dua laporan mahkamah hari ini mendedahkan keterangan saksi penting, seorang pelajar senior yang juga ahli badar, tentang kandungan diari arwah, ejekan rakan-rakan dan detik dia membantu mengalihkan jasad Zara Kairina selepas tragedi 16 Julai lalu. Segmen 1. Diari Zara Kairina. Inkuas Zara Kairina, saksi dedah guru kongsi kandungan diari, bantu alih jasad. Saksi pelajar hari ini memberitahu mahkamah, seorang guru menunjukkan kandungan salah satu diari Allahyarham Zara Kairina Mahathir melalui telefon pintar di dalam surau sekolah selepas tragedi 16 Julai lalu. Saksi bawah umur ke-23 yang merupakan deponan ke-32 itu berkata demikian ketika memberi keterangan pada prosiding inkuas kematian Zara Kairina di Mahkamah Khas Coroner Kota Kinabalu. Menurut Peguam Keluarga Allahyarham, Rizwandin M. Borhan, saksi itu mendedahkan mengenai kewujudan diari berkenaan yang didakwa menyimpan catatan peribadi dan pandangan Zara Kairina sepanjang berada di asrama. Katanya saksi berkenaan ialah seorang pelajar senior yang tinggal di blok asrama sama dengan Zara Kairina dan turut bertugas sebagai ahli badar di sekolah berkenaan. Rizwandin. Saksi mengatakan sebelum itu dia mengetahui melalui rakan-rakan bahawa Zara mempunyai diari, namun dia tidak pernah melihat atau mengetahui kandungannya. Walau bagaimanapun selepas hari kejadian, seorang guru telah menunjukkan kandungan diari itu kepada saksi melalui telefon di surau. Tujuannya adalah untuk menunjukkan pandangan Zara terhadap saksi itu, katanya kepada pemberita di sini hari ini. Tambahnya, beberapa guru lain turut berada di surau ketika itu dan saksi berasa teruja serta gembira selepas membaca catatan dalam diari tersebut. Selain itu, saksi turut memaklumkan bahawa dia antara pelajar yang turun ke aras bawah selepas kejadian dan membantu mengalihkan jasad Zara Kairina ke tepi tangga dengan arahan pihak warden. Rizwandin menjelaskan, saksi turut memberitahu pernah mendengar kabar angin berkaitan tuduhan curi yang dikaitkan dengan Zara Kairina pada malam sebelum kejadian, namun tidak mengetahui perincian sebenar insiden itu. Katanya saksi itu turut menggambarkan Zara sebagai pelajar yang ceria, ramah dan beradab dengan pelajar senior, namun kadang-kadang menjadi bualan apabila menulis nama rakan-rakan yang tidak menunaikan solat berjemaah. Segmen 2, ejakan sok-sok badar dan peranan saksi. Saksi tahu Zara Kairina diejak pelajar lain kerana mahu jadi badar. Saksi ke-32 dalam inkuas kematian Zara Kairina Mahathir memberitahu Mahkamah Coroner bahawa dia mengetahui mengenai ejakan pelajar lain terhadap pelajar tingkatan 1 itu yang bersemangat mahu menjadi badar. Pengawas. Saksi yang merupakan kanak-kanak ke-23 memberi keterangannya secara in-camera di hadapan Hakim Coroner Amir Hassan di Mahkamah Coroner di sini pada Selasa. Peguam Rizwandin B. Borhan berkata saksi yang juga seorang badar merupakan pelajar senior yang tinggal di blok asrama sama dengan Zara Kairina dan mengenali arwah sejak April lalu. Rizwandin berkata, menurut saksi, tanggungjawab ahli badar ialah mengurus program dakwah termasuk aktiviti surau dan kegiatan keagamaan. Tugas mereka termasuk mengemas surau serta menganjurkan kem bistari solat. Selain itu, ahli badar juga bertugas menyoal alasan pelajar yang tidak menunaikan solat berjemaah. Jika pelajar tiada sebab kukuh, nama mereka akan dicatat, katanya kepada pemberita di pekarangan Kompleks Mahkamah Kota Kinabalu pada Selasa. Rizwandin berkata,
Saksi mengetahui mengenai ejakan pelajar lain yang memanggil Zara dengan gelaran sok-sok bada kerana rajin mencatat nama pelajar yang tidak menunaikan solat walaupun tiada arahan untuk berbuat demikian. Rizwan Dian, saksi hanya berdiam dan tidak menegur Zara supaya berhenti mencatat nama. Tambahnya, saksi mengetahui daripada rakan-rakan bahawa Zara mempunyai diary namun tidak pernah melihat isi kandungannya. Selepas hari kejadian pada 16 Julai 2025, seorang guru menunjukkan buku diary Zara kepada saksi melalui telefon bimbit di surau. Tujuan guru berkenaan ialah untuk menunjukkan pandangan Zara terhadap saksi. Saksi berkata dia teruja dan gembira membaca kandungan diary tersebut. Ada beberapa guru lain turut berada di tempat itu. Saksi juga mendengar daripada rakan Zara bahawa arwah menjadikan saksi sebagai idola. Jelasnya, menurut peguam, saksi memaklumkan kali terakhir dia melihat Zara ialah sekitar jam 2 petang pada 15 Julai lalu di surau sekolah. Pada 16 Julai sekitar jam 3 pagi, saksi terbangun oleh bunyi jam loceng. Selepas itu dia mendapati dua rakannya keluar ke koridor dalam keadaan kecoh. Saksi turut keluar dan nampak tubuh Zara di bawah bangunan asrama. Saksi bersama beberapa pelajar senior diarahkan mengalihkan Zara dari kawasan longkang ke tempat berhampiran tangga. Selepas kejadian, saksi mendengar tentang kes kecurian yang dikaitkan dengan Zara pada malam 15 Julai, melibatkan kad pengenalan dan kad bank. Rizwan Dian menambah, saksi tidak mengetahui kejadian sebenar bagaimana Zara ditemui tidak sedarkan diri kerana dia sedang tidur pada waktu itu dan tidak pernah mendengar sebarang aduan daripada Zara mengenai dibuli oleh sesiapa. Katanya lagi, bagi mesyuarat aras MA, pelajar senior biasanya akan berjumpa dengan pelajar satu tingkatan tertentu bergantung kepada kumpulan pelajar yang didapati melakukan kesalahan. Saksi mengatakan melalui rakan-rakan bahawa Zara mempunyai diary, namun dia tidak pernah melihat atau mengetahui kandungannya. Walau bagaimanapun, selepas hari kejadian pada 16 Julai 2025, saksi berkata ada seorang guru yang telah menunjukkan buku diary Zara kepada saksi melalui handphone di surau. Okay. Saksi kata tujuan guru tunjukkan isi kandungan buku diary tersebut adalah untuk menunjukkan pandangan arwah Zara kepada saksi. Dan bila saksi membaca isi kandungan diary arwah Zara, dia kata dia merasa teruja dan gembira. Okay. Dan menurut saksi, sewaktu guru tersebut menunjukkan diary Zara melalui handphone kepada saksi, terdapat juga beberapa guru lain pada waktu itu di sana. 15 Julai sekitar jam 2 petang di surau sekolah. Pada 16 Julai 2025 sekitar jam 3 pagi, saksi terbangun oleh jam loceng. Selepas saksi bangun, dia nampak dua orang kawan di koridor dan nampak keadaan macam kecoh. Saksi pun keluar koridor dan ikut kawan saksi turun tangga. Bila dia turun tangga, dia nampak dan cium badan arwah Zara di aras bawah. Kemudian saksi bersama beberapa pelajar lain telah diarahkan untuk mengalihkan dan mengangkat Zara dari kawasan longkang ke kawasan berdekatan tangga, di sebelah satu bangunan. Selepas kejadian, saksi pernah mendengar pasal kes kecurian yang melibatkan Zara berlaku pada malam 15 Julai 2025. Seingat saksi, ada tuduhan Zara curi IC dan kad bank. Tapi selain dari itu, saksi kata dia tidak tahu lagi apa tentang kes ini. Itulah keseluruhan laporan prosiding inquest pada hari ini. Dua kenyataan penting daripada saksi pelajar yang mungkin membuka lembaran baharu dalam pencarian kebenaran kematian Allahyarham Zara Khairina Mahathir. Prosiding akan bersambung dalam sesi berikutnya di Mahkamah Coroner Kota Kinabalu. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan hidupkan loceng notifikasi untuk mengikuti perkembangan terkini inkues Zara Khairina serta laporan eksklusif lain dari mahkamah. Semoga kebenaran akan terus terungkap. Al-Fatihah untuk Allahyarham Zara Khairina.